Assalamualaikum guys. Hari ni kita akan tekan nama negeri. Jom kita tengok ada negeri apa je kat sini. Okey, yang mudah. Saya rasa Johor. Ni Perak. Sekarang ni Kedah. Yang ni Pahang. Terengganu. Kelantan. Pulau Pinang, Selangor, Sarawak, Sabah, Perlis, Melaka, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Putrajaya, Okey, kita nak main ibu negara pula. Bajet lebih ada iklan. Iklan Seremban. Salah. Oh ni. Shah Alam bukan Seremban, bukan Shah Alam. Kota Baru, Kota Kinabalu, Waipila, Buah. Yalah. Kuantan. Oh, mana kot? Putih. Seremban. Ada. Kuala Terengganu. Pahang, Seremban. Salah. Melaka, Kuantan, Perak, Labuan. Lupa. Kota Kinabalu. Negeri Sembilan. Sarawak. Kinabalu bukan. Ni betul. Melaka. Perlis kan lebih kumpul. Ida tak enam saya guys. Sekarang ni kita cari negara dalam Asia. Kita baca iklan lagi je. Ada iklan lagi. Okay. Mula. Myanmar, Penang, Vietnam, Singapura, Hong Kong bukan, Qatar, China, India, Pakistan, salah, Iran, Korea, Saudi Arabia, Nepal, Nepal bukan, Indonesia, ni saya rasa ni, ya, Hong Kong, Oman, Iran, Bangladesh, North Korea, Nepal, Jepang, Thailand, Malaysia, Brunei, ni saja, Mia, Bhutan, dan Lebanon, Azerbaijan,
Sri Lanka, Palestin, Kazakhstan, Bahtun. Ni betul lah. Iran bukan, umat bukan ni. Umat betul. Yaman. Aja. Ni Kazakhstan. Oh ni Kazakhstan. Tak. Iran. Yusuf. Nah. Yang ni Palestin. Lepas tu Macau, Jordan, ni. Brunei, Macau. Oh ni Lawan, Syai, tak. Ni Jordan, Laos. Ni Malaysia juga. Ini Brunei, North Korea, India, dan Macau, Kazakhstan. Oh ni Brunei, Lebanon, Hong Kong, Bahrain. Kita pilih di daun keladi. Siapa yang jadi yang jadi. Yes. Okay. Sewajar. Jom kita tengok ada apa je. Oh sini ni je. Kita negara kawat kita. Jom kita tak seperti saja. Saya nak cari dari Kuala Lumpur. Istilah UWAIS voice Okeylah, sampai situ saja video kali ini. Jangan lupa subscribe ya guys. Bye.